Sebentar lagi kita akan menyaksikan gimik perasmian yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun. Hubun Siau Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Hairin Datuk Kitingan, Timbalan Ketua Menteri Sabah, mohon perkenan mempersilakan Tuan Yang Terutama Tun Yang di-Pertuan Negeri Sabah diiringi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah naik ke pentas bagi melafazkan dan seterusnya menyempurnakan pelancaran perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2017. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Dengan ucapan Dato' Bian mohon kongsikan kalau tergaduh di keamatan. Saya dengan sukacitanya mengisytiharkan pelancaran perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2017 dengan resminya. Sebagai gimik peresmian, Tuan Yang Terutama Tun akan menuangkan padi ke dalam lingkut ataupun tangkop bagi menunjukkan satu kesyukuran atas rahmat yang diperolehi daripada hasil tuaian. Seterusnya, Tuan Yang Terutama Tun akan memalgong sebanyak 7 kali bagi melambangkan 7 buah mukim di daerah Tambunan yang hidup bersatu padu. Hadirin sekalian, dengan paluan gong sebentar tadi, maka dengan ini rasmilah sudah perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2017. Tanam lenggun, tumbuh kelapa, terbit bunga, pucuk mati. Budi Tuan Yang Terutama kami tak lupa, sudah tersemuat di dalam hati. Sebagai tanda kenang-kenangan atas kehadiran menjunjung kasih Tuan Yang Terutama Tun Yang di-Pertuan Negeri Sabah, majlis dengan segala hormat mempersilakan Hubun Siau Yang Berhormat Tan Sri Timbalan Ketua Menteri Sabah untuk menyampaikan cenderamata kepada Tuan Yang Terutama Tun. Cenderamata yang disampaikan ini merupakan saksofon bambu yang diberi nama sompori, diperbuat daripada bumbu telur gading, dan nama pencipta sompori ini ialah Ketua Kampung Pilibus Jani. Sompori ini telah dipatenkan di bawah My LPO pada 4 Disember 2007 dan tempoh penyiapan sebuah sompori adalah selama 1 minggu. Cenderamata yang kedua ini adalah daripada KPI berupa replika gong, dan cenderamata ketiga merupakan produk pertanian tempatan. Seterusnya, majlis mempersilakan Hubun Siau Yang Berhormat Tan Sri Timbalan Ketua Menteri Sabah menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Cenderamata yang disampaikan merupakan kraf tangan yang dihasilkan oleh pengusaha kraf tangan di daerah Tambunan. Dan cenderamata kedua merupakan produk pertanian tempatan.
merakamkan ribuan terima kasih atas pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2017 dan penyampaian cenderamata sebentar tadi. Majlis menjunjung kasih mohon perkenan Tuan Yang Terutama-Tun serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah kembali ke tempat duduk diiringi oleh Yang Berbahagia Pegawai Daerah Tambunan. Tuan Yang Terutama-Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Div Kehormat serta hadirin yang dihormati, seterusnya adalah penyerahan cek. Dengan ini majlis dengan segala hormat yang persilakan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, menyampaikan cek berjumlah ringgit Malaysia RM200,000 kepada Hubun Siau Yang Berhormat Tan Sri Timbalan Ketua Menteri Merangkap Presiden KDCA Negeri. Majlis merakamkan terima kasih. Dan majlis mempersilakan tetamu kehormat untuk kembali ke tempat duduk.